Apakah yang anda tahu tentang perkhidmatan kejenteraan ladang yang ditawarkan oleh Lembaga Pertubuhan Peladang? Saya Faiz dari bahagian kejuruteraan LPP akan menerangkan kepada anda semua tentang perkhidmatan kejenteraan ladang yang ditawarkan oleh kami. LPP telah menawarkan perkhidmatan kejenteraan ladang bermula daripada Rancangan Malaysia Ketiga pada tahun 1976 sehingga kini. Perkhidmatan kejenteraan ladang adalah melalui PPN Jentera bermula dari tahun 1996 sehingga kini, di mana terdapat 19 buah PPN Jentera yang menawarkan perkhidmatan kejenteraan ladang. Kita ada 3 PPN Jentera di sebelah negeri Kedah, iaitu di PPN Jentera Langkawi, PPN Jentera Asun, PPN Jentera Pendang. Di negeri Perak terdapat juga 3 PPN Jentera, di PPN Jentera Perak Utara, PPN Jentera Hilir Perak dan juga PPN Jentera Perak Tengah. Di sebelah selatan tanah air, kita ada PPN Jentera di Pagoh di Pulau Johor, PPN Jentera Kuala Pilah di Negeri Sembilan dan juga PPN Jentera Air Keroh di Melaka. Terdapat juga PPN Jentera di negeri Sabah, iaitu PPN Jentera Papar, PPN Jentera Keningau dan juga PPN Jentera Kota Belud. Dasar perkhidmatan kita adalah ke tahap 40% penguasaan dari keseluruhan kawasan pengendalian PPN Jentera, meliputi anggaran 160,000 hektar kecuali di kawasan Sarawak, Mada dan juga kawasan Kedah. Kita tawarkan perkhidmatan seperti perkhidmatan pembajakan, perkhidmatan penuaian, perkhidmatan pengapuran, perkhidmatan pemotongan jerami, perkhidmatan perataan tanah sawah. Kita juga ada menawarkan perkhidmatan dron pertanian. Kita menawarkan perkhidmatan pembekalan alat ganti, servis, maintenance. Kita tawarkan perkhidmatan logistik dan juga perkhidmatan penanaman padi melalui transplanter. Jadi, PPN Jentera sentiasa melaksanakan penyelenggaraan jentera dan juga operasi jentera mengikut garis panduan yang telah dikeluarkan oleh pihak MARDI. Mutu perkhidmatan ataupun mutu kejenteraan ladang yang baik akan memberi kesan kepada pertumbuhan tanaman sekaligus akan meningkatkan hasil tanaman para petani. Terdapat 339 unit traktor dan 211 unit jentuai yang beroperasi sehingga kini. Jadi, prestasi sehingga kini untuk aktiviti pembajakan yang menggunakan traktor, kita dah menguasai hampir 53,437 hektar, di mana 33% kita sudah menguasai. Untuk aktiviti penuaian pula, kita telah menguasai hampir 35,750 hektar, di mana kita telah menguasai hampir 22% penguasaan dari kawasan pengendalian LPP. Suatu pencapaian yang amat membanggakan. PPN Jentera juga berperanan sebagai penimbal harga, di mana kadar upah perkhidmatan kejenteraan ladang yang ditawarkan oleh PPN Jentera adalah sama atau lebih rendah daripada pengusaha perkhidmatan kejenteraan yang lain. Saya berharap perkongsian ringkas saya mengenai perkhidmatan kejenteraan ladang LPP dapat memberi gambaran jelas tentang perkhidmatan yang ditawarkan oleh LPP. Nantikan perkongsian seterusnya.